Akak, macam mana cara nak bancuh air balang vanilla blue? Jom saya tunjukkan. Kita guna 6 liter air panas. Tapi kalau lagi better kita masak dululah bancuhan tu. Kena air panas lah. Air sejuk nanti dia tak larut. Lepas tu takut cepat basi. Memang lambat macam tu air. Memang lambat. A few moments later. Okay, sekarang ni kita masukkan powder vanilla blue. Okay. 1 kg untuk bancuhan 20 liter air balang. Akak sebenarnya nervous sebab nak buat meniaga ke ataupun nervous dengan saya? Susu pekat ni kita guna dalam 4 tin 4 tin. Susu pekat ni tak kisah susu pekat apa-apa? Tak kisah. Susu cair kita guna 2 tin. Akan nervous ni. Elok ya, jangan tumpah sikit je. Wow, bau dia menarik Okay, sekarang kita godak-godakkan dia dulu. Kita orang kampung panggil godak-godak. Okay, ini saya nak gunakan whipping cream daripada Mixtra. Yang ni whipping cream ni dia ada rasa vanilla juga. Faham. So lebih kurang macam aiskrim vanilla jugalah. Dia creamy, bau-bau vanilla wangi. Okay, rata-ratakan sikit. Tak apa, sebab nanti kita nak kacau-kacau juga. Ini akak dah bancuh siap-siap. Kita letak cookie crumbs. Kita tuang je atas ni. Wah, menarik lah korang. Okay. Kacau. Okay. Oh, kacau. Okay, kacau. Tak kena. Wow. Masa peniaga air balang ni betul? Boleh cuba sendiri buat untuk bazar Ramadan ke, pasar malam ke ataupun event-event food fest ke sebab dia senang. Okay, nak cawan ke nak plastik? Nak plastik. Vanilla blue. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terima kasih Kak.